Semalam Malaysia telah mencatatkan kes baru yang tertinggi di dalam sejarah, 15,573. Last time 13,000 yang aku rasa yang paling tinggi, tapi ni dah lagi tinggi lagi kan. Membimbangkan, amat membimbangkan. So ini adalah di kawasan-kawasan industri yang di Selangor, Kuala Lumpur dan juga Seremban. Tak tahu apa nak jadi, masa akan datang kita tak tahu. Besok hari ni apa cerita dan berapakah kes seterusnya kita tak tahu lagi. Kes sembuh pun tidak dapat menandingi kes baru. Kalau banyak kes sembuh berbanding dengan kes baru, lega sikit lah kan. Jumlah kes aktif 147,000, jumlah kes ICU 939 dan yang memerlukan alat pernafasan 456. Banyak tau, 400 dengan 900, nombor yang sangat banyak. Kes kematian baru 144, jumlah kes kematian 7,718. Menakutkan kan. So tadi aku baru saja bersembang dengan mekanik workshop tu. Dia katakan bahawa memang keadaan di Selangor sangat teruk lah kan. Mana-mana saja kau boleh dengar cerita berkenaan orang kena kes COVID kan. Sebelah ni jiran, kawasan perumahan, perkampungan mesti ada punya kes. So dia orang kata dalam 10 orang, seorang mesti akan kena. Warga-warga emas, warga-warga tua macam aku ni walaupun rumah aku tak sampai lagi warga emas, tapi aku risau juga kan, sebab dia tak kira umur kan. Ada yang muda pun meninggal kan. Apa yang aku nak cerita sekarang ni adalah kita takut kita kan. Kalau kita tengok dekat Indonesia lagi teruk kan. Sebab aku banyak rakan-rakan YouTubers daripada Indonesia kan. Bila berita ni keluar je aku macam sian. Kalau kita tengok kes baru yang beberapa hari lepas ni, dia punya peak kan, dia punya yang banyaknya tu adalah 50,000 kes sehari. 50,000. Kau bayangkan berapa kali ganda daripada Malaysia. 4 lebih kali ganda kes harian yang paling tinggi direkodkan pada 18 Julai kalau tak salah aku lah. Kes kematian 1,000 lebih, kita baru 100. Kalau nak compare, dia orang punya tu 10 kali ganda daripada kita, dia punya impact dia tu. Sekarang ni banyak news dalam mengatakan Indonesia adalah pusat wabak COVID-19 di Asia. Dia telah melebihi 3 juta jumlah kumulatif, 54,000 kes dan 1,205 kematian. Bayangkanlah macam mana hospital dia orang nak cope. Kita ni yang 100 lebih pun tak boleh nak cope, yang 900 lebih pun tak boleh nak cope. Ini bayangkan 54,000. Memang horror lah, memang horror. So kenapa boleh jadi macam ni, kenapa boleh jadi macam ni, why this is happening. Aku baca lah banyak berita apa semua, aku cari maklumat kan. So ni bukan aku buat cerita lah kan, ni cuma maklumat yang aku dapat daripada news kan. So kat sini aku ada tengok satu video ni daripada Al Jazeera. So Al Jazeera ni dia interview 3 orang ni daripada Indonesia ni, doktor, pegawai kesihatan ni. So daripada video 25 minit ni, so aku dapat simpulkan bahawa yang pertama, punca kes ni naik adalah varian baru. Dipanggil varian Delta kan. Varian Delta ni yang berasal daripada India ni, yang menyebabkan kes melonjak dengan lebih tinggi. Varian Delta ni lebih mudah untuk spread, lebih mudah untuk dijangkiti compare to varian Alpha. Varian Delta ni yang lagi berbahaya, bukan saja di Indonesia tapi di Malaysia dan juga di beberapa negara. Daripada video ni aku tengok dia mengatakan bahawa 90% kes yang berada di hospital tu adalah daripada varian baru, varian Delta. Dia juga mengatakan bahawa, ini yang merisaukan aku jugalah dia menyatakan kajian ni tak dipublish lagi lah, tapi dia baca, dia mengatakan bahawa Sinovac punya vaksin tu tidak berapa berkesan untuk lawan dengan varian Delta ni. Tu yang aku macam alamak, risau juga kan, sebab kita banyak, Malaysia pun banyak pakai Sinovac. So that's why dia mengatakan bahawa dekat sana frontliner banyak yang mati, banyak yang meninggal tu adalah disebabkan vaksin Sinovac ni tidak dapat membentras yang kaitan COVID-19 varian Delta ni. So that's why dia sekarang ni tengah initiate booster untuk semua frontliner dia supaya lebih kuat dalam menangani varian baru ni kan. Varian baru ni pula dia punya impact dia kepada kesihatan tu sangat teruk kan, sangat teruk compare to varian Alpha. Banyaknya perlukan pernafasan dan sistem kesihatan yang hampir lumpuh lah, sebab tak dah boleh nak terima dah pesakit COVID-19 ni kan. Dia memang dah penuh dengan pesakit COVID-19. Bukan saja COVID-19 dia orang tak boleh terima, pesakit lain pun dia orang tak boleh terima dah kan. So yang mana yang kena COVID-19 ni terpaksa pergi ke tempat lain, home quarantine kan. Bila home quarantine tu yang dia orang dah tak boleh kontrol dah lagi benda tu kan. So sebab dia orang tak tahu sama ada bila dah home quarantine tu benda tu
dia orang quarantine ke ataupun buat ke tak buat ke, dia orang tak boleh tahu benda tu. Kalau daripada berita ni aku tengok dia orang punya kes tu dah masuk ke pendalaman, dah masuk ke kampung-kampung, semua dah ada dah kes. Sama lah macam kat Malaysia pun. Lepas tu yang penyebab kedua dia, yang daripada berita ni, penyebab kedua dia adalah disiplin dalam menjaga SOP. Ada mengatakan bahawa ada certain area ataupun daerah di Indonesia masa Hari Raya Adha tu, walaupun kerajaan dah cakap jangan buat semayang Hari Raya Adha, tapi dia orang still buat. Disiplin tu dekat sana kurang lah kan? So that's why mengatakan ini adalah sebab, antara sebab kedua lah kenapa kes dekat sana meningkat dengan banyak. And then data yang tidak tepat lah, data yang tidak tepat. Macam kata 54,000 kes, and actually bukan 54,000, actually lebih daripada tu. Dan ada data-data yang ada yang tak dapat, and then ada yang lepas statistik jangkitan turun, dia orang punya close contact punya saringan dah dikurangkan. So bila close contact saringan tu dah dikurangkan, so dia orang tak dapat detect close contact lain tu supaya di quarantine. Macam kata kalau kita kena, seorang kena, 30 orang close contact tu kena buat saringan. Tapi kat sana telah dikurangkan, bila seorang kena, hanya 10 orang saja dibuat saringan. Itu yang data tu tak tepat lah. So bila dia nak buat kawalan tu, hanya segelintir saja dia boleh kawal, yang lain tu dah tersebar, dah terkeluar. And then ada juga mengatakan bahawa karantin dekat sana hanya 5 hari. Maksudnya orang yang datang daripada luar negara sampai di Indonesia, so dia hanya mewajibkan 5 hari karantin saja. So tu yang ada yang mengatakan bahawa 5 hari tak cukup kan, you have to do 14 days kan, sebab COVID-19 ni dia punya incubation dia 14 hari kan, baru dia akan dapat detect kan. Tu dia antara sebab-sebab. Ada macam certain point yang aku cakap ni bukan daripada Al Jazeera, mungkin daripada berita-berita yang aku baca dengar, tapi kebanyakan maklumat yang aku dapat tu adalah daripada Al Jazeera punya interview ni lah. So, memang keadaan yang sangat meruncing di sana kan? So hopefully kita doakan segala yang terbaik, apa yang mampu kita lakukan kita tolonglah kan, sebab jiran kita kan, orang kata serumpun kita bahasa pun tak adalah jauh beza sangat kan, macam kita faham lah kan, kita faham antara satu sama lain kan? Daripada segi budaya pun tak jauh sangat beza, agama pun lagi lah kan? So hopefully aku doakan Legiun Asmawi kan, keluarga anda di sana, dan juga rakan-rakan aku Gokil channel, Fahmi Ami kan? Yedes Motor Rider. So aku harapkan anda semua yang berada di Indonesia sana kan, jaga diri kan, jaga SOP kan, disiplin, jaga kesihatan baik-baik, keluar mana-mana pakai mask, basuh tangan kan, supaya anda tidak dijangkiti dengan varian baru COVID-19 ya. Anda semua yang berada di Malaysia ni pun sama juga kan, jaga diri baik-baik kan, hari raya jangan balik, cuti pun jangan balik kampung kan, duduk rumah. Kalau kata tak boleh rentas negeri, jangan rentas negeri kan, kekalkan jarak 1 meter kan, kurangkan close contact, duduk rumah kan, jangan keluar selalu sangat kan. Aku pun takut juga nak keluar ni kan, salah kena macam member aku yang kerja mekanik tu, dia kata mak dia tolong orang tu angkat barang sekejap je, dalam 10 minit macam tu, sembang sikit je, lepas tu kena COVID-19. Bahaya kan. Itu sajalah untuk video kita kali ini. If you like this video, please drop a comment, like and share, and if you can, please subscribe to my channel. Yes, I see you again in the next video. Stay safe. Bye bye.